Macam mana nak kena pasti rumah kita, kedai kita, bangunan kita, tempat kita ada gangguan. Okey, rumah kita fokus rumah dulu. Nak pastikan rumah kita ni kalau betul dia ada gangguan, bunyi buah guli atas atap. Atas atap rumah kita bunyi buah guli. Teng, macam buah guli jatuh, golek. Teng, kalau kerap kali bunyi gitu, tolong cek. Yang bukan orang baling lah, bukan orang khianat. Dan lagi, bunyi orang berlari atau berjalan, sama ada sebelah rumah ataupun atas atap. Orang tak ada, tapi bunyi orang berjalan. Tolong cek rumah kita, takut ada gangguan. Dan lagi, gelibat bayangan lembaga dalam rumah. Contohnya orang puan tengah basuh pinggan makuk dekat dapur, tiba-tiba nampak benda melintah hitam dekat peti, dekat pintu tandas, dekat pintu bilik kita. Ingat, kalau sering kali macam lembaga melintah dengan ujung mata kita, itu tanda rumah itu ada gangguan. Rumah itu ada gangguan. Dan lagi, hak saya sebut tadi, berlakunya hilang wang, barang berharga atau benda pelik dalam rumah. Yang saya sebut tadi, hilang telefon, hilang pitih wang ringgit, hilang barang kemas yang pelik. Tu menunjukkan rumah dia ada gangguan. Tapi jangan salah pula. Ada setengah tu tak sedar dalam rumah ada toyol palitang. Apa maksud dalam rumah toyol palitang? Anak sendiri dia tuduh kejing. Dia kata sihir, dia kata orang buat. Lalah toyol palitang. Anak sendiri hok ada kaki pe kuda. Anak ada yang isap air, minum air ketung. Anak yang ada syabu hok gining je curi. Kena cek dulu. Kalau tak ada yang kategori anak-anak tadi berlaku hilang gining, tu rumah ada gangguan. Sebab saya pernah merawat satu rumah, sepasang suami isteri yang kahwin tak dapat anak. Siapa tua tak dapat anak. Rumah dia pitih hilang beribu-ribu. Waktu saya pergi tu, dia orang bertani, dia orang tanam, ada kebun sawit. Sekali hilang 3,000. Pitih dia letak dalam Quran. Orang tua biasa, dia letak dalam Quran. Dia letak dalam Quran 3,000. Hasil jual kelapa sawit. Esoknya dia niat ni, suami isteri niat nak masuk bank. Esok nak pergi bank, nak simpan nak bank. Apa yang jadi? Esoknya selepas subuh, buka Quran, licin, gelek, anda porengge, tak ada sekeping habbo, orang Terengganu kata. Habis licin hilang. Tu, mana sah lah rumah dia ada gangguan, sebab dia tak ada anak, dia dua orang tu je. Bila saya cek-cek, ada sungguh, mari kat belakang dapur, serang. Lepas tu dia berupa belalang warna hijau. Kata betul lah, mari dah. Ni antara kejadian yang pernah saya berdepan dengan kes macam ni. Jadi bunyi orang berjalan, orang berlari, gelibat bayangan lembaga dalam rumah, berlaku hilang wang, barang berharga. Ini antara tanda-tanda rumah yang ada gangguan. Baik, jelas bahagian tempat, bahagian rumah nak kena pasti. Dan lagi, kalau rumah kita ni kalau ada sihir, ni untuk khusus untuk suami isteri.